Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Hari ini hari Ahad 9 bulan 11 2025. Alhamdulillah. Pak nak mulakan kerja-kerja mengetam kayu, buat para-para dekat dalam bilik dan dapur. Okey. Alhamdulillah ni Pak dah susun. Ni ketam yang Adin bawa semalam. Alhamdulillah. Terima kasih Adin. Okey. Moga Allah Taala permudahkan segala kerja-kerja kita, segala urusan kita. Allah Taala berkati kita semua, insyaAllah. Doakan Pak Ndak sihat, doakan Mak Ndak sihat, doakan Wan sihat. Pak Lang ada kat atas tu, cuti dia hari ni. Okay. Doakan juga keluarga kita semua sihat, sahabat-sahabat semua sihat, insyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala memudahkan segala kerja-kerja kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Pagi Mak Ndak dah turun, bersih lah mandi kerja kan. Alhamdulillah. Mak Ndak, Assalamualaikum. Okay, Pak nak mulakan kerja ya. Okey, doakan kami semua. Assalamualaikum sayang semua. Bye. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Hari ini 10 bulan 11 2025. Pak Ndak masih meneruskan kerja-kerja untuk ketam kayu ni. Pak Ndak tak nak force ketam banyak-banyak satu hari. Sikit-sikit Pak Ndak buat, insya-Allah. Ini untuk buat para-para dan kabinet dekat dalam bilik dan dapur. InsyaAllah. Mak Ndak pagi-pagi dah turun menyapu tu. Assalamualaikum. Terima kasih nyapu laman. Okey, doakan kami semua, doakan Pak Ndak, Mak Ndak dan Wan kat sini. Semoga kami semua sihat, memudahkan Allah Taala segala urusan dan kerja-kerja. Okey, begitu juga seluruh keluarga, sahabat-sahabat yang sentiasa mendoakan mudah-mudahan kami kita semua dimudahkan Allah Taala segala urusan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbil alamin.
Assalamualaikum. Selamat petang. Alhamdulillah. Ni pagar dalam bilik. Dah siap. Okey. Dua set. Pagar ni nak buat, nak tutup kayu pelancar tu. Kayu yang tak boleh buka tu kan. Okey, alhamdulillah. Ini nak cat atas tu. Wah, jenuh juga ni. Tinggi. Nak wiring lagi lampu tu. Pandai duk fikir macam mana nak naik. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan. Ni sebahagian daripada dapur. Pandai dah siapkan. InsyaAllah. Nak tunggu daripada marble. Granite. Okay. Doakan pandai sihat. Doakan pandai sihat. Doakan wife semua sihat kat sini. Okay. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala urusan, segala kerja-kerja. InsyaAllah. Sayang semua. Assalamualaikum.